Tak payah beli power bank, beli je Realme C71 ni, harga bawah 500, siap ada NFC, siap ada wireless reverse charging tau. Tak cukup dengan tu. Harga dia bawah 500 tapi dia support fast charging sampai 45 watt. Laju sebenarnya untuk harga dia. Apa lagi yang best dekat C71 ni? Jom aku ceritakan. Realme C71 besar-besar bas dah letak NFC dekat sini. Adapter charger 45 watt, lubang USB dengan kabel USB to C korang akan dapat sekali. Casing getah yang matte dekat belakang dan clear dekat tepi. Realme C71 body dia kali ni aku suka sebab warna hijau dan macam ada design burung design bulu-bulu burung kot. Feather mungkin. Body tepi dia adalah petak, ada button volume up, volume down, button on off. Di bahagian bawah ada audio jack, charging type C, ada speaker. Mungkin mono, mungkin stereo. Di belah kiri ada lubang SIM card dan di bahagian atas tak ada apa-apa. Dan sebelum aku terlupa, ada 3 lubang dekat sini. 2 lubang kamera, satu ni aku tak nampak benda apa dan ring ni ada cahaya tau. Bila korang charging akan keluar lampu. Untuk skrin dia datang dengan skrin IPS LCD rata. Untuk NFC jangan risau, masih lagi ada. Untuk chipset dia datang dengan Unisoc T250 dan untuk storage dia ada 128GB. Untuk RAM asal ada 6GB. Korang boleh tambah sampai 12GB. Total jadi 18GB RAM. Untuk bateri korang tak perlu risau, ada 6300 mAh berserta dengan 45 watt charging. Dekat special features macam-macam aku nak tunjuk. Nak keluarkan air, nak keluarkan habuk. Kita start sekarang. Nampak ada bunyi? Lepas tu ada pula dynamic button. Ini lebih kurang macam shortcut button on dengan off ni. Katakanlah aku tekan 2 kali, nampak tak? Automatic buka kamera terus. Lepas tu pula ada AI noise reduction call. Katakanlah suasana bising, jangan risau, AI ni akan kurangkan bising dekat belakang tu. Untuk refresh rate yang paling tinggi ada sampai 120Hz. Bila korang nak on, korang boleh rasa perbezaan sebelum dan selepas. Untuk kalis air dia hanyalah ada IP64. Jangan celup, range sikit boleh lah. Untuk display dia bagi aku walaupun IPS LCD tapi masih lagi cantik dekat outdoor. Cuma ada satu kekurangan dia. Speaker dia betul memang ada sampai 400% volume, ya, aku tak nafikan. Tapi speaker dia hanyalah mono di bahagian bawah saja. Atas tak ada speaker. Kamera dia 50 megapiksel. Tapi untuk harga macam ni, macam biasalah, aku nak terangkan pada korang, jangan harap lebih sangat. Kalau katakan korang nak edit, masih lagi AI eraser dan clear face ada dekat sini. Kalau aku buat video pasal Realme je, aku tahu dah mesti ada yang katanya, bang boleh main game tak? Setup dapat high dan juga ultra 60 FPS. Jadi itu sajalah video aku pasal Realme C71. Bagi aku untuk bateri dia agak besar, 6300 mAh, reverse wired charging pun dapat, boleh jadi power bank, NFC pun ada, tapi je lah kelemahan dia adalah mono speaker, tak ada stereo speaker. Bagi aku agak berbaloi. Namun macam biasalah, apa pendapat korang? Baik beli Realme C71 ataupun